pada kaum wanita sebenarnya. Ada faktor utama kenapa dia amalkan makanan ni lah, sebab kecantikan. Sebenarnya you all ramai yang tidak tahu bahawa sebenarnya dengan gula Melaka kita boleh gantikan gula pasir. Dengan itu kita lebih cantik, lebih sihat. Sebab of course bila kita lebih sihat kita akan terselah kecantikan luarnya. Sebab apa? Indeks glycemic dia yang rendah. Macam mana you all cut gula dalam beras, pilih indeks glycemic rendah dalam beras, begitu juga indeks glycemic yang rendah dalam gula Melaka. So siapa yang nak kurus, yang nak pakai kebaya, nak maintain cantik, kulit cantik, you all kena ambil gula Melaka. Saya confused ni. Cik Raidi umur berapa? Saya umur dah above 50 dan 5 series lah, 57. Oh, nampak muda. Kan saya dah kata, makan gula Melaka, ambil gula Melaka, mesti awet muda. Memang guna gula Melaka untuk minuman dan masakan. Saya cakap saya nampak muda, walau-walau. Memang bagus pakai gula Melaka. Sebenarnya ni juga rahsia awet muda saya lah. Umur dah 48 tapi masih lagi nampak macam 40-an.